Amo kena mengakulah malam ni kepada seluruh sahabat sama seluruh Malaysia. Amo berbeza pendapat dengan Presiden Amo yang latih Amo. Amo sedar Amo dilatih. Amo sedar jawatan Amo boleh dicabut begitu saja. Tapi kalau mulut Amo diam dan tidak menegur apa yang Presiden cuba buat, yakni membawa meninggalkan sahabat parti-parti Bumiputera dan Islam nak pergi pada parti sosialis liberal, maka over dead body saya tidak menyokong tindakan itu. Amba tidak pernah ada niat nak pergi kepada parti lain. Amba menolak gesaan Zahid nak kerjasama dengan DAP dan Anwar atas dasar prinsip amba tak mahu negara ini dipimpin oleh orang yang liberal pemikirannya. Berat amba nak mikir selama-lama jak muda pas tua duduk alik kerajaan. Hari ini nak kecek lawan kerajaan. Amba tahu dah kalau lawan kerajaan ni gapo benda nak melari. Peluru torpedo kau submarine nak lari, amba tahu dah. Tapi amba nekat buat keputusan. Amba tidak boleh menerima negara ini, apalagi UMNO, duduk di bawah ketiak sosialis, liberalis dan mereka-mereka yang seangkatan dengannya. Amba tak redakan di akhir hayat amba ini amba duduk di bawah pentadbiran sosialis dan liberalis, apalagi hak-hak LGBT dan tuti-tuti yang lain.